Sofia. Hai Amni. Wah, lebat betul dia hujan hari ni. Lebat pula hari ni. Awak buat apa tu? Dapat sibuk je. Saya tengah mengulang kaji untuk peperiksaan esok. Oh. Alamak, Aisyah dah tumpah di atas meja. Dia satu raket cawan ni. Saya akan lapkan gunakan lap ini. Mana hilangnya air sirap tersebut? Air sirap telah diserap oleh kain tadi. Betul tu. Sesuailah dengan tajuk eksperimen kita hari ini, iaitu penyerapan air. Hai semua. Saya Amni Nasuha binti Faizal dan ini kawan saya, Sofia Zahra binti Muhammad Izmi. Jumpa lagi kita di dalam Steph Talent Show. Sofia, boleh kamu terangkan apa yang dimaksud penyerapan air? Penyerapan ialah keupayaan sesuatu bahan atau objek untuk menyerap air dan semua bentuk cecair. Kamu tahu Sofia, di sekeliling kita ini terdapat pelbagai objek yang boleh menyerap air dan ada juga yang tidak boleh menyerap air. Tahukah kamu Amni, setiap bahan mempunyai keupayaan menyerap air yang berbeza. Bahan yang boleh menyerap air akan menyebabkan air berkurangan. Air akan keluar daripada bahan tersebut. Manakala bahan yang tidak menyerap air tidak akan merubah paras air. Tiada air yang akan keluar daripada bahan tersebut. Bahan ini juga dinamakan sebagai bahan kalis air. Tahukah kamu Amni, selain kain, apa lagi dia bahan yang boleh menyerap air? Oh, setahu saya, toilet, mop, dustpan. Lupa pula. Payung yang saya gunakan tadi ialah bahan kalis air. Tapi kan, selain payung, apa lagi ya bahan kalis air? Setahu saya, gelas kaca, plastik dan sudu logam. Baiklah, untuk membuktikan kesan penyerapan air, mari kita jalankan satu eksperimen, iaitu jambatan pelangi. Jom kawan-kawan, Jom! Bahan-bahan yang diperlukan ialah 6 liter, 3 pewarna makanan iaitu merah, kuning dan biru, 5 set tisu yang dilipat secara panjang dan air. mula-mula letakkan air ke dalam bikar sebanyak 250 ml secara berselang-seli. Titiskan berwarna ke dalam bikar yang berisi air tadi. Merah, kuning dan biru. Kemudian, letakkan tisu yang dilipat panjang ke dalam bikar yang berisi air dan bikar yang kosong secara berselang-seli.
Tunggu seketika, beaker yang kosong diisi oleh air yang bercampur. Ni, sementara kita tunggu projek kita berhasil, mari kita bernyanyi. Jom! 1, 2, 3. Ada warna merah, ada warna jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Lagi sekali. Ada warna merah, ada warna jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Tada! Inilah hasil eksperimen kita, jambatan pelangi. Wah, cantiknya. Kelihatan tisu telah bercampur warna. Sofia, boleh kamu terangkan bagaimana berlakunya perpindahan dan pertukaran warna ini? Di sini terjadinya penyerapan air melalui tisu. Air akan meresap pada tisu. Ini berkaitan dengan prinsip air, iaitu air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya seperti air terjun. Oh, barulah saya faham pasal penyerapan air. Terima kasih, Sofia. Sama-sama, Amni. Lupa pula. Nak tak kita main satu permainan bunga mekar? Nak tak? Nak. Jom ikut saya. Wah, menariknya. Tapi bagaimana kita nak bermainnya? Awak perlu menyembur pada kelopak-kelopak bunga itu. Nah. Sembur lagi, Sofia. Kamu boleh. Sembur lagi. Sofia, boleh, kamu boleh. Wah, nah kamu boleh cuba. Baiklah. Wah, lihat bunga-bunga itu berkembang dengan mekarnya. Cantiknya. Ini juga ialah salah satu kedai penyerapan air. Kesimpulannya, bahan kalis air dan bahan menyambar air adalah penting dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, tuala digunakan untuk mengerap badan, manakala payung digunakan untuk melindungi diri daripada terkena air hujan. Sekian dari kami berdua. Jumpa lagi kawan-kawan. Terima kasih.